Kalau ikut congak-congaknya, kita tak boleh gigit dia. Tapi cakap, aku boleh gigit. Hey, you! Mungkin agak dengar suara saya je, dia dah dengar. Terus lagi, pap lagi. Tanpa senjata tu? Tak ada senjata, aku jerit je. Kawan saya yang anggota polis yang sama dengan saya tadi tu, dia tak berani keluar, dia tunggu dalam tu. Saya seorang pergi kejar, saya pergi tengok tu yang driver dah mati, kena tepat kepala. So bawa turun, semua pergi geledah apa semua tu. Ada orang cedera, saya anu ke tepi apa semua. Saya tak sedar daripada kenderaan saya boleh lari ke situ tu. Tiba-tiba aku dekat sini ni. Tiba-tiba aku berdarah. Kerana semangat nak selamatkan orang lah. You kill me first lah before you kill them. Sampai betul sekali tau. Kau nak bunuh, kau bunuh aku ni. Jangan kau bunuh orang. Sampai betul sekali lah kita punya semangat. So saya last kali saya tu lah dapat 2 orang perempuan. Seorang ni bukan anak. Dia perut dia kena tembak. Allah. Peluru tu tembus kena betis anak dia, berdarah-darah. So saya buka dia punya ikatan anak dia, saya dukung anak dia, saya ambil mak dia tu, papa mak dia tu bawa ke kenderaan saya. Lagi seorang lagi saya nak pergi. Saya tak sedap hati lagi. Pergi gelodak lagi dalam lori tu. Ada seorang dalam skoi tu. Kalau saya tak hunggah tak ada, dia tersorok dalam skor tu sebab dia menyaruk lepas kena tembak dia takut, dia menyaruk. Tapi dia cedera sebab tembakan ramban tadi tu. Saya ambil, bawa turun lori, bawa masuk. So 2 orang wanita yang cedera, seorang anak budak kecil.